Kami dari SK Go Kapas. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fakir Zain, wartawan Cilias Kapas TV. TV biasa SK Go Kapas, Kuala Terengganu. Kita bersama Cikgu Linda. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, berapa ramai pengakap yang sertai perkemahan ini? Okey, pada perkemahan keris, perak dan emas kali ini kita ada seramai 33 orang peserta daripada SK Kong Kapas. 22 orang untuk mengambil pengujian keris perak dan 11 orang untuk keris emas. Cikgu, apa pandangan cikgu selama 3 hari ini? Okey, untuk 3 hari ini pelbagai aktiviti dan pengujian dilakukan. Bagi saya, murid-murid SK Kong Kapas sangat berdedikasi dan bersemangat menyertai semua program yang dijalankan. Alhamdulillah semua murid lulus untuk pengambilan lencana keris emas dan perak pada kali ini. Ustaz, kita semua baik-baik tak hari ini? Alhamdulillah, semua murid Sekapas Unggul terbaik. Hari ni jom saya nak ajak kita mencari kawan-kawan saya pula. Tu pun dia. Malu pula dia ni. Kita tanya Ryan pula. Ryan, apa yang awak belajar tengah hari ni? Saya belajar macam mana nak bertahan hidup kat hutan dengan macam mana nak bersopan santun di sekolah ni, kat camp ni. Saya rasa gembira sangat pergi camp ni untuk mendapatkan kuis perak dan tahun depan akan mendapatkan kuis emas. Hai, Assalamualaikum. Awak dari sekolah mana? Saya dari sekolah SK Tengku Baria. Best tak kemah hari ni? Best. Saya Fakir Zain, wartawan Sekapas TV melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Selada.